Apa dia? Lauk lem sheng masin. Berani dia cakap kita punya lauk lem sheng masin Okey, tak apa. Kalau kata betul masin, alhamdulillah Kak Jura terima. So kita nak bagi tahu kita punya tukang masak. Kak Jura bagi tahu Kak Jura ini toket. Ini Kak Jura punya anak ni yang selalu jaga dekat dapur ni semua. Okey. Semalam memang betul ada satu customer tu dia mesej tapi memang bagus. Dia mesej Kak Jura cakap baik-baik. Dia dah datang semalam, dia kata kita punya lem sheng ni dia kata semalam dia makan adalah terasa mungkin terlebih garam sikit. Jadi ni nak pesan. Sekarang wah aku tercampak pula lem sheng ni Sekarang ni nak pesan sebelum nak hidangkan kepada kat depan sana, nak hidang semua, tak kira lah lauk lem sheng ke, lauk ayam mas ros ke, lauk kambing ke, lauk daging ke, pastikan betul-betul rasa dulu. Cukup garam ke, terlebih garam. Kalau terlebih ke, adjust. Mesti adjust supaya kita nak elakkan customer komplain macam ni. Kalau kurang garam ke apa ke, tambah. Adjust juga tambah. Jangan kita macam biar je tak rasa-rasa letak tu. So Kak Jom minta maaf kepada yang komplain semalam, yang kata ada rasa masin. Kak Jom minta maaf, kita perbaiki. So lem sheng Kak Jom, lem sheng RM30 ni kita akan perbaiki lagi supaya supaya sedap supaya rasa apa. Tukang masak ada apa-apa nak komen? Tak ada. Minta maaf. Sorry. Itu je sorry dia sorry. je. Dia minta maaf lah ya kalau kata lauk kita ada kekurangan. Kalau kata so lem sheng RM35 ni Kak Jura jual ni lem sheng RM30 yang dimakan semalam RM30 siap nasi biryani dengan siap air sirap dan acar. Satu set baru RM35. Korang kat rumah kawah ni dekat sini sayang. Oi, engkau boleh datang. Kau nampak je signboard Kak Jura ni RM35 ni kau nampak tepi jalan dek, dekat jalan Seremban nak menghala ke Jelebu ni, Seremban kau nampak je signboard ni kau berhenti. Ini pun boleh. Kau nampak signboard kuning. Kak Jura punya memang senang nak nampak warna kuning dek. Kau nampak je signboard ni rumah kawah dekat Seremban ni. Kau singgah makan lem sheng RM30. Tapi lauk ayam dengan daging kambing pun ada. Yang lain pun boleh. Jadi semua set lauk akan dapat satu air sirap dan juga nasi juga air acar percuma. Satu bukan percuma lah, dah memang set dalam satu set lah Datang rumah kawah pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang je. Hari Isnin kita rehat, hari lain semua buka. Nak senang-senang datang hari biasa tak sibuk sangat Jangan minta maaf kekurangan, Kak Jom minta maaf